Halo guys, hari ini kita nak tengok anak pokok durian, no. Ini dia anak pokok durian umur setahun lebih. Tamunan ni, dia jadi kemerah, daun kuning, pecah pucuk pun tak. Tak clear, no. Bubaya pun tak serap. Lepas pada tu, pi order hak ni beli bubuh. Tengok lah ni hijau pi dah. Baru bubuh 2 minggu. Tengok tu. Keluar pucuk bau dah. Dia mula keluar pucuk bau dah tu. Tu. Ni baru kelia selului. Mana yang pokok durian dah masalah tu. Pokok kecil ke, pokok besar ke. Terai ni. Trichoderma. 1 pack 1 kilo ni. 1 pokok besar ni pabur 2 genggam. Aku bubur dah ni 2 minggu tengok hijau. Tabok dekat dengan apa nama rumi dia. Jangan dekat sangat. No. Jangan jauh sangat. Tengok tu semakin pulih dah. Pucuk baru pun naik dah. No. Tu. Tu. Beg dia pun tak ada lagi. Nak beli baja ni tengok di beg kuning lah ni ada promosi. Tekan beg kuning ni hantak main selului. Thank you geng.